Ramai orang tanya mentor saya, antara ASB, tabung haji, emas dan hartanah, mana satu pelaburan yang terbaik? Jawapan mentor saya adalah semua pelaburan adalah bagus. Semua yang penting kita tahu duit yang mana dan untuk tujuan apa. Tuan mentor saya beritahu, beliau masih ingat lagi lepas beliau solat di surau TRX, ada seorang wanita datang tegur beliau. Katanya, Encik Zulkifli, saya selalu baca perkongsian Tuan. Boleh tak saya tanya satu soalan? Apakah pelaburan terbaik sekarang ni? soalan tu ringkas tapi besar maknanya. Sebab ramai orang sebenarnya bukan tak ada duit, cuma tak tahu kat mana duit tu sepatutnya diletakkan. Mentor saya jawab macam ni je. Duit untuk jangka pendek letak dalam ASB atau tabung haji. Duit jangka panjang simpan dalam bentuk emas fizikal. Bila emas dah cukup 12 bulan gaji, baru fikir nak labur dalam hartanah untuk dapatkan pendapatan pasif. ASB dan tabung haji bagus untuk simpanan kecemasan. Tapi pulangan 5% setahun tu tak mampu lawan inflasi lagi. Sedangkan harga emas meningkat purata 10% tahun. Naik lebih 700% dalam 20 tahun terakhir. Maknanya emas lindung nilai duit kita daripada kejatuhan nilai ringgit. Dan bila nilai emas dah stabil, hartanah pula ambil peranan, hasilkan pendapatan bulanan. Dan ada juga soalan pada mentor saya. Kenapa kena mula dengan emas dulu? Bukan terus beli rumah? Sebab emas adalah latihan disiplin. Kalau belum mampu simpan 1 gram sebulan, belum bersedia urus rumah bernilai beratusan ribu. Bila kita simpan emas, kita belajar kawal nafsu, belajar tahan beli benda tak perlu, dan belajar sabar melihat hasil berkembang perlahan tapi pasti. Itu semua latihan sebenar seorang pelabur yang matang. Jadi, bila pula masa yang sesuai nak beli rumah? Ini jawapan mentor saya. Bila kita dah bersedia. Tanda bersedia tu mudah. Yang pertama, ada simpanan sekurang-kurangnya 6 bulan komitmen. Yang kedua, rekod kewangan yang bersih. Dan yang ketiga, dah ada tabiat menyimpan emas secara konsisten. Bila tiga-tiga ni dah kukuh, barulah kita akan melangkah beli hartanah tanpa tekanan. Sebab pelaburan yang tenang datang dari persediaan yang rapi. Bila emas dan hartanah digabungkan, itulah strategi kekayaan yang sebenar. Emas bantu kita kumpul modal. Hartanah bantu kita cipta pendapatan. Fasa pertama, simpan emas. Fasa kedua, guna nilai emas untuk modal rumah. Dan fasa ketiga, guna hasil sewa rumah untuk beli semula emas. Dan kitaran tu berulang-ulang tanpa henti. Itulah kitaran kekayaan. Emas lahirkan rumah, rumah lahirkan emas semula. Ingat ya, bukan emas yang buat kita kaya, bukan hartanah yang buat kita bebas. Tapi ilmu disiplin dan kesedaran yang kita bina setiap bulan. Buat duit dengan bisnes, simpan dalam emas dan gandakan melalui hartanah. Itulah strategi orang bijak urus kewangan. Dan kalau kita ikut langkah yang sama, insya-Allah kita pun boleh capai kebebasan kewangan sebenar. Nak bermula simpan emas? Boleh klik butang sign up, saya tunjukkan caranya. Emas, pasport kekayaan kita semua.